Menteri yang berkenaan telah membentangkan keputusan dasar untuk Jemaah Menteri luluskan. Ombudsman, FOI, dari segi information, dan juga pendanaan politik dan pengagihan kuasa peguam negara dan peguam cara. Keempat-empat itu sekarang di dalam libat urus. Dia ada proses di Parlimen, Senate Committee, dia ada proses libat urus dengan peguam pelbagai kalangan yang harus diberikan perhatian sebelum dimuktamadkan RUU. Jadi saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa hal ini diutamakan dan ada menurut Menteri berkenaan RUU itu boleh dibentangkan tahun depan. Sebahagiannya awal, sebahagiannya pertengahan. Tetapi yang penting sekali pelaksanaan. Tidak boleh dimungkiri kenyataan bahawa atas kesungguhan dan tekad yang ada di SPRM, LHDN, Polis dan Custom dan lain-lain, kita berjaya mengumpulkan 15 bilion, 15.5 bilion. Itu kalau tidak ada tekad politik. Sebutlah seundang-undang, peraturan, kelengkapan. Tapi tidak ada tekad politik, tidak berlaku. Sepatutnya hal ini patut diberi juga perhatian kerana sudah berhasil dengan tindakan-tindakan yang berkesan.